Apa hukum? Terlupa apa? Terlupa? Lupa baca. Baca apa? Banyak baca dalam solat. Ada yang boleh lupa, ada tak boleh lupa. Fatihah tak boleh lupa. Kita dah salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat tak baca Fatihah, tak sah sembahyang tadi. Tapi kalau terlupa yang sunat tak apa. Contoh terlupa baca surah tak apa. Terlupa baca kunut subuh tak batal solat. Terlupa baca doa dalam doa iftitah tak apa. Terlupa baca Rabbi fili tak apa. Okey? Dia 5 tak boleh tinggal. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, salam. Terlupa salam terus pergi main badminton. Tidak sah sembahyang. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya, sama ada soalan bertulis atau soalan lisan.